Pan. Pan. Hotspot boleh? Ha? Nak hotspot? Hotspot sekejap. Kejap. Kau nak buat apa ni? Aku nak upload video. Hari tu kau beritahu nak upload video juga. Last jadi season macam Netflix tak? Tapi sekali ni betul-betul aku nak upload video je. Serius. Dia betul ke ni? Tapi ni Hello Telco kan? Kau pakai Hello Telco, right? Betul tak? Kau pakai Hello Telco, so maksudnya unlimited speed. Unlimited speed, so aku boleh pinjam hotspot kau. Boleh lah, boleh. Please. Aku beli plan Hello Telco ni untuk diri sendiri. Tapi Mio yang pakai. Ini kalau Hello Telco buat reward based on penggunaan, dia yang menang. Bukan aku. Aku dibayar je tau. Macam mana nak settle? Macam aku pernah dengar bunyi ni. Aduh. Weh, kau buat Netflix Tak, aku upload video. Spotify? Tadi sekejap je. Sekarang tengah main game. Sekejap je. Aku pun guna pun sebab kau punya speed unlimited. Dah. Aku tak suruh pun kau main game. Serius, sebab unlimited speed. Unlimited speed so macam rugi lah kalau aku tak pakai. Rugi kat kau. Aku bayar tau. Kenapa aku bayar untuk kau pakai? Tapi kau boleh renew bulan depan. So tak apalah, tak rugi mana pun. Yelah, memang renew memang guna duit aku. Bukan guna duit kau. Alah, tak apa. Nanti tahun depan pula. Bulan depan kau ni pula. Okay? Bulan depan kau renew, okay? Alah, tak apa. Benda kalau tak guna, rugi juga. Apa beza dia? Betul tak? Okay, thank you. Thank you, Pak An. Love you. Betul juga. Kalau aku bayar, tak ada orang pakai, rugi. Baik bagi orang pakai. Okay, aku sebenarnya originally memang nak upload video pun. Tapi bila fikir balik, right? Better aku guna je dia punya hotspot, right? Sebab unlimited, right? Unlimited speed. So macam rugi pula tak guna, betul tak? So unlimited speed, so aku boleh tengok Netflix macam mana pun, dia still tak buffering. Hidup aku complete bila ada hotspot dia. So aku rasa macam aku nak pakai lagi lepas ni, okay? Hotspot aku mana? Pak An! Jap, tolong.